Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam IPGM KTHO kelas pertama 2025. Salam IPGM peneraju pendidikan kecemerlangan guru bertaraf dunia. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Dr. Muhammad Zairi bin Hussein, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, semua staf warga IPG Kampus Tun Hussein On, dan tuan-puan semua yang berada di hadapan layar penonton sekalian. Saya selaku moderator pada pagi ini, Ahmad Fathi bin Ahmad Sanusi dari Option Pendidikan Islam kelas 2 ambilan Ogos 2025 IPGM KTHO. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjat kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat menjalankan webinar wacana ilmiah 5.0 pada kali ini. Tema wacana ilmiah kali ini adalah Guru Madani memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dalam inovasi, penyelidikan dan digitalisasi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, program wacana ilmiah 5.0 ini merupakan anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPGM Kampus Tun Hussein On. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini, iaitu Dr. Najati binti Jalil. Beliau merupakan seorang pensyarah di IPGM Kampus Tun Hussein On. Beliau telah menyandang jawatan pensyarah lebih 13 tahun dari tahun 2012 hingga kini. Sepanjang tempoh itu, beliau banyak memberikan sumbangan berharga dalam bidang pendidikan terutamanya, termasuk menerbitkan beberapa penulisan artikel dan jurnal ilmiah yang diiktiraf seperti buku Nota Arab tahun 2019 di peringkat kebangsaan, Kolokium IPG KPM tahun 2016 di peringkat kebangsaan, IJRAB Seminar Pendidikan Johor IPTO UTHM tahun 2023 di peringkat negeri, IJRAB International Journal of Educational Research Andragogy and Pedagogy tahun 2024 di peringkat kebangsaan, dan Seminar Pendidikan Johor tahun 2025 di peringkat negeri. Beliau juga telah menerima beberapa anugerah dan pengiktirafan atas sumbangan cemerlang beliau dalam bidang pendidikan dan penyelidikan. Antaranya, Anugerah Emas Inovasi dalam Pengajaran IPG KTHO tahun 2014, Anugerah Emas Kajian Tindakan dalam Pengajaran IPG KTHO tahun 2014, Anugerah Emas Inovasi dalam Pengajaran Bersama Pelajar IPG KTHO tahun 2019, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPG KTHO tahun 2023 dan Anugerah Perak Carnival Inovasi UMT pada tahun 2025. Tajuk perkongsian beliau pada kali ini bertajuk Kesan Modul Al-Muhasibi berteraskan terapi kognitif, tingkah laku terhadap kerohanian dan kecerdasan emosi pelajar IPG. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan, boleh diajukan menerusi ruangan chat YouTube. Jawapan beliau akan dimasukkan semula ke dalam ruangan chat oleh pihak urus setia. Dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator kita, Ahmad Fatihi bin Ahmad Sanusi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On, Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah, Dr. Muhammad Zairi bin Hussein, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Barisan Pensyarah IPG Kampus Tun Hussein On, serta barisan pensyarah di seluruh IPG di Malaysia, serta hadirin yang dimuliakan Allah sekalian. InsyaAllah hari ini saya diberikan kesempatan untuk saya membentangkan hasil dapatan kajian saya yang mana sedikit sebanyak yang boleh membantu bakal guru untuk memiliki keseimbangan antara kecerdasan rohani dan kecerdasan emosi, iaitu EQ bakal guru. Sebenarnya pemilihan tajuk ini amat dekat dengan diri saya, di mana untuk memberikan keseimbangan elemen rohani dan kecerdasan emosi terhadap bakal guru. Jadi saya akan kongsikan slide saya. Okey, kita lihat kepada latar belakang kajian. Ya. Jadi latar belakang kajian ini dibuat adalah berdasarkan kepada perkembangan pendidikan keguruan di Malaysia, yang mana dunia pendidikan pada hari ini menuntut bakal guru memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelek, kecerdasan rohani, dan juga kecerdasan emosi. Jadi kajian ini adalah kajian dibuat terhadap pelajar-pelajar IPG, iaitu pelajar PPISMP. Jadi mereka ini daripada alam sekolah masuk ke Institut Pendidikan Guru, di mana Institut Pendidikan Guru ini seperti mana kita sedia maklum adalah merupakan bukan hanya institut sahaja, tetapi adalah pusat latihan guru. Jadi pelajar IPG ni khususnya pelajar-pelajar Muslim, apabila mereka baru menerokai alam perguruan ini di IPG, mereka sedikit sebanyak berhadapan dengan tekanan akademik, cabaran pengurusan emosi, keperluan membentuk identiti diri sebagai pendidik, sebagai pendidik yang seimbang dari segi syahsiah rohani dan profesionalisme mereka. Mereka ni confused. Aku ni nak jadi guru ke? Macam mana identiti seorang guru? Tapi dari segi etikanya, peraturannya memang dah ada. Dan di pusat latihan guru, iaitu di IPG ini dah adalah dari segi etikanya, pakaiannya. Bila jalan keluar pun dah tahu. Oh, ini cikgu ni. Orang bagi salam pun, orang dekat luar pun bagi salam. Oh, Assalamualaikum cikgu. Macam mana orang tahu aku cikgu? Okey. Kita terus dalam konteks ini, aspek kerohanian sering menjadi tunjang kepada pembentukan karakter guru Muslim kerana ia mempengaruhi pengurusan emosi, adab pengawalan diri dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta hubungan dengan manusia. Jadi tekanan tugasan, latihan amali, budaya pembelajaran dalam talian serta konflik antara peranan sebagai pelajar dan pendidik masa depan menyebabkan ada sebahagian pelajar menunjukkan gejala seperti stres, motivasi mereka menurun, kecelaruan emosi, penurunan disiplin ibadah dan ketidakseimbangan kesejahteraan kerohanian. Oleh itu, intervensi yang menyentuh aspek mental, kognitif, emosi dan kerohanian sangatlah diperlukan. Okey, seterusnya kita melihat keperluan kepada modul intervensi berasaskan CBT. Terapi tingkah laku kognitif atau disebut Cognitive Behavioral Therapy, CBT, merupakan satu pendekatan psikologi yang terbukti berkesan
bagi mengubah corak pemikiran yang tidak produktif. Seterusnya, ia menstrukturkan semula kepercayaan yang salah. Dan bila dia dah strukturkan kepercayaan salah tadi, dia akan membina kawalan diri dan akhirnya akan meningkatkan kemahiran emosi. Walaupun CBT ini berasal daripada psikologi moden barat, namun prinsipnya seperti muhasabah diri, penilaian pemikiran, pengawalan nafsu dan perubahan tingkah laku adalah sangat dekat dengan tradisi ilmu kerohanian Islam. Dalam Islam, di mana Islam mendidik latihan muhasabah ni telah lama digunakan sebagai kaedah memperbaiki jiwa, meningkatkan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan memperhalusi akhlak. Ini menjadikan CBT satu platform yang sangat serasi untuk digabungkan dengan konsep tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa. Okey, seterusnya kita lihat jurang kajian. Walaupun banyak kajian meneliti kesan CBT terhadap tekanan ataupun kesihatan mental remaja, namun kajian integratif yang mengkombinasikan CBT dengan disiplin kerohanian Islam, khususnya pendekatan al-muhasibi dalam konteks pelajar IPG masih sangat terhad. Selain itu, belum banyak modul yang secara khusus, mengukur kesan intervensi kerohanian Islam ke atas kecerdasan rohani dan kecerdasan emosi bakal guru. Maka pembinaan modul al-muhasibi berasaskan prinsip CBT ini dijangka mampu membantu pelajar Muslim IPG meningkatkan muhasabah, kawalan diri dan ibadah. Yang kedua, mampu memperkukuhkan EQ, iaitu kecerdasan emosi dalam menghadapi cabaran di bilik darjah, serta yang ketiga, menyediakan bakal guru yang bukan sahaja cerdas akademik tetapi matang secara rohani dan emosi. Untuk amalan kerohanian ni kena matang juga. Kalau tak matang amalan rohani, nanti dia akan membawa satu fahaman yang lain, ekstrim dan sebagainya. Jadi kajian ini seterusnya akan menilai kesan modul tersebut secara empirikal terhadap kerohanian dan kecerdasan emosi, emotional quotient pelajar-pelajar Muslim IPG. Okey, seterusnya kita lihat mengapa pendekatan al-muhasibi ini menjadi satu keperluan. Imam Al-Haris Al-Muhasibi merupakan tokoh utama dalam disiplin tazkiyah an-nafs, iaitu introspeksi diri dan reformasi jiwa. Introspeksi diri ini adalah merefleksi diri, refleksi dirilah. Jadi kita lihat karya beliau. Karya beliau yang pertama banyak menekankan kepada analisis pemikiran dan lintasan hati. Yang kedua, membuat penilaian niat. Yang ketiga, membuat pembetulan persepsi terhadap qada dan qadar Allah. Yang keempat, mengurus pengurusan emosi seperti marah, sedih dan takut. Dan yang terakhir adalah pengawalan tingkah laku berdasarkan iman dan muraqabah. Jadi prinsip-prinsip ini merupakan pertalian yang rapat dengan struktur teori CBT. Jadi pemikiran yang mana bermula dengan pemikiran, kemudian menghasilkan emosi dan seterusnya menghasilkan satu tingkah laku. Namun melalui pendekatan al-muhasibi, prinsip tingkah laku kognitif ini diperkuatkan dengan elemen kerohanian seperti iman, tawakal, muraqabah dan mujahadah. Okey, seterusnya kita lihat mengapa mengintegrasi modul al-muhasibi dengan teori CBT ini menjadi satu kepentingan. Modul al-muhasibi berasaskan teori kognitif behavioral terapi ini dipilih oleh pengkaji kerana pertama untuk membina keseimbangan antara pendekatan psikologi moden dan kerohanian Islam.
Yang kedua, untuk mempertingkatkan kerohanian pelajar Muslim melalui muhasabah yang sistematik. Yang ketiga, untuk mengukuhkan kecerdasan rohani, kecerdasan emosi, iaitu emotional quotient, seperti kemahiran mengurus marah, kemahiran mengurus sabar, sabar. Contohnya pelajar cakap, nak marah ni, marah ni dalam Islam tidak ada tahapnya, sabarlah, tetap dan terus bersabar. Empati, kesedaran diri dan kestabilan emosi. Yang keempat, memberi intervensi yang relevan kepada konteks pelajar IPG yang bakal menjadi pendidik yang berakhlak dan sangat beretika. Apabila seorang bakal pendidik itu sangat berakhlak, maka pastinya dia akan menjadi seorang pendidik yang sangat beretika. Dan yang terakhir, mengatasi jurang intervensi di mana kebanyakan modul pelajar lebih akademik dan kurang memberi fokus kepada kesejahteraan rohani dan emosi. Okey, seterusnya kita lihat biografi Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Nama penuh beliau adalah Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini dilahirkan pada tahun 165 Hijrah. Maknanya dan tempat lahir beliau di Basrah, Iraq, di mana di Basrah, Iraq merupakan sebuah pusat ilmu besar dalam dunia Islam pada zaman awal dunia Islam. Kemudian beliau berhijrah ke Baghdad, yang mana Baghdad pada ketika itu menjadi pusat intelektual pada zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah pada ketika itu menjadi pusat intelektual. Dan keilmuan, di situlah ada ramainya pakar-pakar dan ilmuwan Islam di Baghdad. Dan Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini merupakan tokoh besar dalam tazkiyah an-nafs, iaitu penyucian jiwa, dan beliau juga pakar dalam ilmu muhasabah, iaitu mereflek diri, dan selain itu beliau juga pakar psikologi kerohanian Islam dan juga fiqh dan hadis, dalam bidang fiqh, pakar dalam bidang fiqh dan bidang hadis, serta pakar dalam bidang akhlak dan tasawuf sunni. Itu adalah kepakaran Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Dan yang terakhir adalah kepakaran beliau iaitu menganalisis lintasan hati, iaitu kognitif kerohanian. Beliau ni digelar Al-Haris Al-Muhasibi kerana kepakarannya dalam menganalisis lintasan pemikiran manusia, iaitu sifat muhasabah. Okey, sekarang kita lihat pada sumbangan utama dan karya beliau. Pertama, Imam Al-Haris Al-Muhasibi meletakkan asas pendekatan tasawuf yang berdisiplin. Yang kedua, membangunkan analisis kognitif Islam yang mana melihat hubungan pemikiran, emosi dan tingkah laku. Dan yang ketiga, menggabungkan aspek fiqh, akidah dan kerohanian dalam satu kerangka. Dan beliau menjadi pelopor psikoterapi rohani Islam. Okey, seterusnya kita lihat siapakah pengasas teori CBT, iaitu Cognitive Behavioral Therapy. Teori CBT ini diasaskan oleh Dr. Aaron T. Beck. Beliau dilahirkan pada 1921 dan meninggal pada 2021. Beliau membangunkan teori CBT ini dibangunkan pada tahun 1960-an. Ketika beliau menjalankan kajian tentang kemurungan. Jadi Dr. Aaron T. Beck ni mendapati bahawa perasaan dan tingkah laku ini dipengaruhi oleh corak pemikiran yang tidak rasional, automatic negative thoughts, lalu merumuskan pendekatan terapeutik berstruktur yang kini dikenali sebagai CBT. Walaupun Beck ialah pengasas utama, beberapa tokoh lain turut memainkan peranan dalam perkembangan CBT. Antaranya adalah Albert Ellis pada tahun 1913,
yang mana beliau merupakan pengasas Rational Emotive Behavioral Therapy, iaitu REBT, yang menjadi asas kepada CBT. Asas kepada CBT ini adalah REBT. Yang kedua adalah Donald Meechenbaum, iaitu pencetus Cognitive Behavioral Modification dan teknik Self-Instructional Training. Dan yang ketiga, Judy Speck, anak kepada Aaron T. Beck, yang memperluaskan aplikasi CBT dalam pendidikan dan klinikal. Seterusnya kita lihat integrasi teori Al-Muhasibi ke dalam modul CBT moden. Kita lihat pada fokus utama di mana teori CBT melihat pada bahawa pemikiran mempengaruhi emosi dan tingkah laku. Manakala menurut Imam Al-Muhasibi melihat lintasan hati yang mempengaruhi akhlak. Apabila diintegrasi untuk menjadi satu modul, maka hasil gabungan model tersebut akan menggabungkan model pemikiran iaitu emosi dengan muhasabah hati. Okey, seterusnya kita lihat dari aspek pemikiran negatif. Menurut dalam konteks teori CBT, elemen pemikiran negatif iaitu automatic negative thoughts, manakala Imam Al-Haris Al-Muhasibi di dalamnya ada khawatir, bisikan nafsu dan syaitan. Apabila digabung akan melihat latihan mencatat pemikiran dan muhasabah niat. Okay, seterusnya elemen pengawalan emosi. Teori yang ada dalam CBT adalah mengurus emosi melalui penstrukturan pemikiran. Al-Muhasibi pula melihat elemen muraqabah, sabar, syukur dan tawakal. Apabila diintegrasi maka terhasillah teknik relaksi dan zikrullah serta kesedaran hati. Seterusnya tingkah laku. Dalam CBT, behavioral action. Dalam Al-Muhasibi, mujahadah an-nafs, elemen al-mujahadah an-nafs, dan menghasilkan integrasi akan menghasilkan tindakan positif dan amalan kerohanian. Seterusnya, apabila kita lihat matlamat dalam konteks matlamat, matlamat dalam teori CBT akan menghasilkan kesejahteraan psikologi, dan dalam Al-Muhasibi, kata Al-Muhasibi pula akan menghasilkan penyucian jiwa iaitu tazkiyah, dan apabila digabung akan jadilah maka terhasillah satu modul kesejahteraan kerohanian dan kecerdasan emosi. Okey, dalam konteks seterusnya adalah prosesnya. Prosesnya CBT, prosesnya adalah penilaian, cabaran, pemikiran dan jena diri. Pendekatan Al-Muhasibi, muhasabah, niat, taubat dan riadah, dan apabila digabung maka menghasilkan satu jurnal muhasabah dan soal selidik CBT. Maknanya kalau dalam modul saya tu antara aktivitinya adalah antara melihat kita mereflect diri dengan lihat apa tingkah laku dan tindakan kita. Dan kita tulis dalam satu kertas iaitu jurnal, kemudian menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan diri kita lah. Kita lihat persamaan antara teori Cognitive Behavioral Therapy dan pendekatan Al-Muhasibi dalam menangani pemikiran negatif ini. Yang pertama adalah dalam konteks overgeneralization. Ini yang bermaksud penyimpulan melampau atau membuat kesimpulan umum berdasarkan satu peristiwa kecil sahaja atau satu pengalaman sahaja, berdasarkan pada satu peristiwa yang sangat kecil. Apa maksudnya? Seseorang menganggap satu kegagalan kecil sebagai gambaran bahawa dia akan gagal dalam semua perkara. Contoh, saya gagal ujian ini. Mesti saya akan gagal semua subjek.
Jadi untuk subjek-subjek yang lain dia tak nak berusaha dah lah, sebab dah gagal satu subjek ni, dia dah tak nak berusaha untuk subjek lain. Kemudian contoh satunya, orang itu tidak jawab mesej saya. Jadi semua orang memang tak sukalah dengan saya. Pendekatan al-muhasibi dalam menangani pemikiran negatif pula. Tadi kita lihat CBT. Okey, kita lihat pula al-muhasibi. Bagaimana menangani pemikiran negatif yang dalam konteks overgeneralization. Kalau salah generalization, kalau salah bahasa Inggeris saya itu minta maaf lah ya. Jadi contohnya dalam konteks Islam, aku dah tersalah baca ayat tadi. Dia jadi imam, dia salah baca ayat tadi. Jadi ada orang tegur, salah baca khutbah contohlah, orang tegur. Jadi dia buat kesimpulan, aku ni memang tak layaklah jadi ustaz, jadi ustazah contoh. Jadi Imam Al-Muhasibi mengajar muhasabah secara seimbang, iaitu tegur kesilapan tetapi jangan menghukum keseluruhan diri kita. Kita terima teguran orang tapi kita jangan menghukumlah diri kita secara keseluruhan diri kita. Terus tak nak jadi ustaz, lepas ni tak nak dah jadi imam, lepas ni tak nak dah baca hadis kulim 5 minit ke lepas solat ke dan sebagainya lah contoh. Okey, kita lihat pula persamaan dalam konteks catastrophizing antara CBT dan al-muhasibi dalam menangani pemikiran negatif. Maksudnya apakah catastrophizing ini? Berfikir secara bencana. Berfikir secara bencana ni maknanya dia mengandaikan perkara yang terburuk ni akan berlaku walaupun tak ada bukti pun. Tak ada bukti tapi dia, pemikiran dia tu sendiri. Individu ni dia membayangkan situasi yang biasa sebagai satu yang sangat buruk, menakutkan ataupun tidak terkawal. Apa contoh dia? Contoh, kalaulah saya buat pembentangan ni, mesti saya akan malu dan orang akan ketawakan saya. Padahal orang belum, masa dia buat bentang orang tak ketawa pun, seronok dengar pembentangan dia. Tapi disebabkan dia berfikir begitu, maka tindakan itu akan memberi kesan kepada pemikiran dan akhirnya akan menghasilkan satu tindakan. Kalau saya demam, mungkin saya kena penyakit yang serius. Demam ni, cek. Lepas tu cek suhu, cek tekanan. Jadi fikir aku ni sakit apa pula. Dia memikirkan kesan-kesan bencana yang akan datang berlaku pada diri dia. Okey, seterusnya kita lihat pendekatan al-muhasibi dalam menangani pemikiran negatif dalam konteks catastrophizing tadi. Dalam konteks Islam, dari sudut kaca mata Islam. Kalau aku gagal praktikum kali ni, habislah masa depan aku. Semua orang tak sayang aku. Allah pun tak sayang aku. Contoh. Sebab apa? Sebab aku dah tak jalankan tanggungjawab dengan baik. Mungkin dia ada buat masalah di sekolah. Dia terus fikir macam tu. Jadi Islam mengajar kita hendaklah bersangka baik. Belum berlaku lagi pun. Hendaklah bersangka baik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa Allah menguji kita adalah untuk mengangkat martabat, bukan untuk menghancurkan kita, untuk mematangkan kita. Bukan setiap ujian tu kita pandang dengan positive side, maka dia akan memberi emosi dan tingkah laku yang positif. Jadi bersangka baiklah dengan Allah. Bermakna kita redha dengan qada dan qadar Allah. Seterusnya persamaan antara teori CBT dan al-muhasibi dalam konteks personalization dalam menangani pemikiran negatif ni. Okey, dalam konteks tadi kita dah lihat catastrophizing, overgeneralization, dan ni kita lihat pula yang ketiga adalah personalization. Itu yang bermaksud menganggap kejadian negatif sebagai salah atau tanggungjawab dirinya walaupun dia tak ada kaitan pun. Menganggap kejadian negatif ni sebagai salah atau tanggungjawab dirinya. Apa maksudnya? Seorang meletakkan kesalahan pada dirinya dalam situasi di luar kawalannya. Contoh,
Dia ni muram je, kawan dia ni muram je hari ni. Mesti sebab saya ada buat salah dengan dia. Dia sebenarnya mungkin orang tu muram sebab orang lain, tapi kita dah menganggap kejadian negatif diri orang lain tadi, kita menganggap itu adalah salah kita. Jadi akhirnya kita akan rasa bersalah, kita akan rasa susah hati. Pula tak tanya pula dengan orang tu kenapa murung, kenapa muram. Contoh, tak tanya pula kawan kita tu, kenapa kau ni masam je, aku ada salah ke? Contohlah dalam kamu konteks pelajar kan. Jadi kawan kita tak adalah, dia pun cerita masalah dia yang lain. Sebenarnya rupanya bukan masalah dengan kita pun, dia ada masalah lain. Jadi sebenarnya kita yang telah mempersonalkan, menganggap kejadian negatif itu tanggungjawab diri kita pula. Contoh kedua adalah mesyuarat. Tadi agak tegang. Mungkin sebab saya yang tak beri idea. Kita ni ada idea. Dah tegang dalam meeting tu adalah idea untuk mengendurkan ketegangan tu. Tapi kita ni diam je. Jadi itu adalah menganggap kejadian negatif, situasi diri orang lain ataupun satu situasi sebagai salah diri kita atau tanggungjawab diri, walaupun ia tak ada kaitan pun sebenarnya dengan diri kita. Okey, bagaimana pula kita lihat pendekatan al-muhasibi dalam menangani pemikiran negatif? Dalam konteks personalization. Contoh, Ustaz nampak marah tadi. Ustaz agak nadanya tinggi tadi suaranya. Ustazah nampak marah tadi contoh. Puan ni nampak marah tadi. Doktor ni nampak marah tadi. Mesti sebab aku baca salah. Sebelumnya aku dah baca salah. Hari ni kelas dia aku baca salah lagi. Aku ni menjadi beban pula. Menjadi beban emosi kepada pensyarah tadilah. Contoh. Jadi Imam Al-Muhasibi mengajar untuk membezakan antara lintasan hati dan hakikat realiti. Tak semua keadaan tu berpunca daripada diri kita. Sebenarnya bisikan-bisikan itu adalah daripada bisikan iblis lah. Yang menyebabkan kita ni ragu-ragu, anxiety, macam tu. Was-was dalam konteks Islam. Jadi kita kena ingat bahawa kita kena bezakan antara lintasan hati kita dan realiti. Yang mana tak semua keadaan ni berpunca daripada diri kita. Okey, yang seterusnya adalah mind reading. Yang membawa maksud membaca fikiran. Percaya seolah-olah kita tahu apa orang lain fikirkan tanpa bukti. Biasanya melibatkan andaian negatif tentang pandangan terhadap kita. Pandangan orang lah terhadap kita. Contoh, dia tengok saya macam tu. Mesti dia fikir saya ni tak pandai, saya ni bodoh. Contoh. Lecturer tu mesti tak suka saya. Jadi itu adalah pemikiran negatif. Okey, pendekatan al-muhasibi dalam menangani pemikiran negatif, mind reading pula. Contohnya, dia tak tegur aku hari ni, mesti dia rasa aku ni munafik. Jadi Imam Al-Ghazali menegaskan larangan untuk kita bersangka buruk tanpa bukti. Sebenarnya dalam Al-Quran pun ada, kita tidak boleh bersangka buruk. Ini adalah semua penyakit hati. Penyakit hati menurut Imam Al-Muhasibi yang perlu dibuat riadah ataupun dibuat refleksi atau muhasabah diri. Pemikiran negatif seterusnya adalah menurut dalam konteks CBT, all or nothing thinking, yang bermaksud pemikiran hitam putih. Atau pemikiran serba sempurna, di mana melihat sesuatu secara ekstrim tanpa ada ruang di antaranya. Mana seorang ni menilai dirinya atau sesuatu keadaan tu dalam dua kategori sahaja, iaitu berjaya sepenuhnya ataupun gagal sepenuhnya. Contoh, apa contoh situasinya? Kalau saya tak dapat markah 90 tu, bermakna saya gagal.
Kalau dia tak sokong saya, bermakna dia musuh saya. Contoh. Jadi perkara-perkara ini, sikap-sikap ini ada dalam gabungan cara untuk atasinya dalam modul Al-Muhasibi yang digabungkan antara teori CBT dan Al-Muhasibi. Okey, bagaimana boleh kita lihat dulu bagaimana pendekatan Al-Muhasibi dalam menangani pemikiran negatif, all or nothing thinking tadi. Contohnya, aku ni terlepas solat subuh sekali, aku ni memang munafik. Dia dah hukum diri dia dulu. Dalam konteks tasawuf, Imam Al-Muhasibi menekankan dalam kita banyakkan bertaubat dan membuat islah, pembaharuan pada diri kita, memperbaiki diri. Di mana orang yang terbaik, menurut Imam Al-Haris Al-Muhasibi, orang yang terbaik ialah yang paling banyak memperbaiki diri. Okey, bila seterusnya, ni antara latihan-latihan yang adalah dalam modul saya tadi, ada elemen-elemen negatif kan. Bagaimana pemikiran negatif. Jadi kalau dalam modul Al-Muhasibi ada antara latihannya adalah bagaimana kita nak mengubah elemen negatif tadi, overgeneralization tadi. Antaranya antara situasinya adalah aku salah sebut harakat dalam tasmid. Aku memang tak boleh cemerlang bahasa Arab, atau aku tak boleh cemerlang dalam Al-Quran. Aku mesti tak dapat A dalam Al-Quran sebab dah salah tasmid. Jadi apa bukti yang menyokong saya tersalah harakat 3 kali? Bukti yang menentang saya lulus semua ujian sebelum ini. Pemikiran negatif tadilah yang menyokong pemikiran kita tu. Saya ni tersalah harakat 3 kali. Tapi sebenarnya sebelum ni dia lulus pun semua subjek ujian sebelum ni. Jadi dalam konteks Islamik, Allah memandang usaha, setiap usaha hambanya. Jadi fikiran yang baru tadi akan terhasil, maknanya aku buat silap tapi aku sedang belajar dan semakin baik. Itu antara latihan lah untuk mengubah diri tadi. Seterusnya, kita lihat seterusnya latihan yang kedua. Sebelum ini adalah latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah mengurus catastrophizing. Di mana contohnya, contoh situasi. Kalau aku buat silap semasa micro teaching, habislah. Bagaimana kita buat latihan? Kemungkinan buruk akan berlaku. Realistik ke ataupun tidakkah? Macam tu. Apakah hasil yang paling mungkin? Apakah bantuan Allah? Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi bila kita fikir begitu, maka kita latih berfikir begitu, maka dia akan hasilkan satu fikiran baru. Aku mungkin gugup, tapi itu normal. Allah menilai usaha kita. Pasti akan ada kejayaan selepas ini. Mungkin akan kurang kesilapan dalam micro teaching. Seterusnya latihan yang ketiga, iaitu mengatasi personalization. Itu situasi di mana contoh situasi pensyarah tak senyum, mesti aku yang salah. Aku ada buat salah pada pensyarah. Apa yang perlu kita buat latihan adalah, ada bukti ke pensyarah ni marah kerana kamu? Apa? Jadi kita tanya kat diri kita. Kita ajukan soalan tu pada diri kita. Apa kemungkinan yang lain? Mungkin pensyarah penat, ada stres, kena stres, ada beberapa perkara yang pensyarah perlu fikir, tengah fikir, mungkin banyak kerja. Okey, apa tanda dia sebenarnya tiada masalah dengan kamu? Apa tanda bahawa sebenarnya pensyarah tidak ada masalah pun dengan kamu? Jadi kita bermonolog dengan di sini dan kita berfikir. Dan kalau boleh kita tulis. Kadang-kadang maksudnya kalau dia fikir, nanti dia tak boleh untuk mengatasi masalah tu. Tulis, dia baca, dia tengok balik, dia tenung. Macam tu. Itulah antara latihannya lah.
Kemudian fikiran baru adalah perasaan orang lain bukan di bawah kawalan kita. Orang nak masam ke, orang nak senyum ke, orang nak marah ke, bukan di bawah kawalan kita. Okay, seterusnya latihan keempat iaitu mengurus mind reading. Di mana contoh situasi rakan sekelas tak jawab mesej. Mesti dia tak suka pada aku. Jadi kita latih, kita tanya diri apa yang bukti dia tak suka. Jadi hampir sama latihan dia macam di atas tadi. Dan apa alternatifnya? Kita fikir pula. Mungkin dia sibuk, dia tidur kot, tak ada data kot, penat, ataupun dia silent. Dalam konteks Islam, Islam melarang untuk kita su'uzon tanpa bukti. Jadi apabila kita tahu Islam melarang, jadi dia akan menghasilkan fikiran baru. Bila kita sedar bahawa Imam Al-Muhasibi kata Islam melarang bersangka buruk dalam konteks muhasabah ni, untuk muhasabah. Jadi akan hasilkan satu fikiran baru, aku tak tahu apa dia fikir, lebih baik aku tunggu penjelasan. Maknanya kita husnuzon pada situasi-situasi diri seseorang. Seterusnya latihan yang kelima dalam modul Al-Muhasibi ni adalah menangani all or nothing, iaitu situasi kalau aku tak dapat A, aku akan gagal dalam hidup. Contoh situasi lah, contoh apa yang kita perlu buat latihan, adakah hidup ini hitam atau putih, macam tu. Jadi kita lihat pencapaian kita yang lain, kemudian kita nilai diri dengan dalam konteks Islam, dalam perspektif Islam, bukan hanya akademik, bukan hanya akademik sahaja yang menjadi kejayaan dalam hidup. Jadi dia akan hasilkan satu fikiran yang baru. Kejayaan ni bukan hanya pada akademik saja. Bila kita kata kejayaan bukan pada akademik, kita pun akan biasa kalau sebagai pelajar dia akan cari macam dalam TikTok lah, contoh dalam Instagram, orang-orang berjaya bukan pada akademik sahaja. Jadi dia akan menghasilkan satu fikiran baru, dia akan berusaha. Di mana kejayaan ni bukan hanya satu huruf A ataupun satu grade sahaja. Contoh dalam SPM ataupun dalam exam kamu lah, setiap semester, exam pelajar. Seterusnya kita beralih kepada kesimpulan, iaitu di mana gabungan teori kognitif behavioral therapy dan pendekatan Al-Muhasibi ini benar-benar memberi kesan berdasarkan dapatan modul saya, kajian saya. Teori ini memberi kesan kepada pelajar-pelajar bakal guru di IPG dalam membina kesejahteraan rohani, emosi, seterusnya tingkah laku. Di mana teori kognitif behavioral therapy ini memberi struktur. Dia memberi struktur. Manakala pendekatan Al-Muhasibi ini memberi makna bagi pelajar Muslim dalam konteks muhasabah dan riyadhah an-nafs, di mana terdapat perbezaan antara muhasabah dan riyadhah an-nafs. Muhasabah kita sentiasa berfikir bagaimana untuk aku berubah berdasarkan pemikiran negatif tadi. Jadi kita memerlukan riyadhah untuk mencapai muhasabah tu. Untuk dapat keterangan kita perlukan riyadhah. Contoh kalau kita nak kurus, kita perlukan riyadhah lah. Hari ni istighfar berapa kali. Kalau nak kurus pula, hari ni dah naik treadmill berapa minit. Contoh esok berapa minit pula, lagi tambah lagi. Begitu juga riyadhah an-nafs, hari ni dah istighfar 50 kali, esok nak tingkatkan lagi 100 kali. Itu riyadhah an-nafs. Jadi dia sangat memberi makna kepada rohani atau jiwa seorang Muslim. Dan yang kedua, teori kognitif behavioral therapy ini menyediakan metodologi secara saintifik. Manakala pendekatan Al-Muhasibi ini memberi kerangka kerohanian kepada pelajar bakal guru. Contohnya
Teori kognitif behavioral terapi mengajak individu menilai pemikiran negatif. Manakala pendekatan Al-Muhasibi mengajar menilai lintasan hati dengan iman, takwa serta muraqabah. Muraqabah ila Allah, iaitu mendekatkan diri pada Allah. Sekian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator kita. Okay. Terima kasih doktor. Di sini ada 2 soalan. Soalan yang pertama adalah, apakah yang mendorong doktor untuk membuat kajian ini? Okey, untuk menjawab soalan berkaitan soalan pertama moderator tadi, banyak permasalahan tentang IQ dapat diatasi dengan latih tubi dan modul-modul latihan yang disediakan. Tetapi kajian yang memberikan penyelesaian terhadap masalah emosi dari sudut pendekatan Islam yang digabungkan juga dengan teori moden, iaitu antaranya teori kognitif behavioral therapy iaitu CBT ini masih belum ditemui. Jadi inilah antara sebab yang mendorong saya untuk membuat kajian ini. Di mana ini menjadi satu jawapan bahawa pendekatan Islam jauh lebih mendahului teori moden yang memberikan kesan serta mendahului teori moden. Soalan yang kedua pula adalah, apakah ciri-ciri yang unik dalam kajian doktor yang membezakan dengan kajian-kajian yang lain? Okey, untuk menjawab soalan kedua pula, antara keunikan kajian ini, di mana setiap masalah itu datang daripada pencipta. Jadi tujuan pencipta menghadirkan masalah ujian dalam diri setiap individu adalah untuk menegur hambanya supaya mempunyai sifat untuk sentiasa merefleks diri, muhasabah tentang kesilapannya. Yang mana ini bermakna kembali kepada pencipta, kerana setiap yang berlaku itu semua adalah dari penciptanya. Sama ada kejayaan kita, semua itu adalah dengan izin Allah. Menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang guru yang guru cemerlang ke, guru yang berjaya ke, menjadi mendapat anugerah pelajar cemerlang, praktikum cemerlang yang terbaik, dan sakit semuanya adalah datangnya daripada pencipta. Maka kita kembali kepada pencipta yang memberikan segala situasi dan ujian tersebut. Terima kasih. Semoga jawapan yang telah diberikan akan memantapkan lagi ilmu dan pengetahuan yang telah dikongsikan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Najati binti Jalil di atas perkongsian kali ini. Semoga perkongsian sebentar ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang setia menonton dari awal hingga akhir rancangan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang tabir dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Sebelum saya mengakhiri webinar kali ini, izinkan saya menyampaikan 2 rangkap pantun. Pondok menjadi bangsal, bangsal ada di hujung desa. Usul menunjukkan asal, bahasa menunjukkan bangsa. Manis merah si buah pepaya, pepaya masak banyak terjatuh. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.